Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sekejap. Kita buat sikit. Okey, 1, 2, 3, kecekrek. Okey dah. Okey, Glow Tech Manufacturer Wireless iPhone. The company use the standard costing system to track and control bla 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 bla. Okay, the standard budget data kita normal capacity which is 5,000 hour dan lain lah. Okay, semua data ni tak perlu di highlight kan sebab sangat penting. So yang pertama kita kena controllable variance. Dalam buku nama dia, okay kejap dalam buku nama dia, dalam buku nama dia overhead controllable variance. Ini terbalik ni. Overhead controllable variance. Overhead controllable variance. Begini. Ya. Okay, so dia punya rumus adalah actual overhead tolakkan dengan overhead budgeted. So actual overhead kita akan dapat kat sini lah. Okay, soalan ni alhamdulillah senang. $34,500. $34,500. Lepas tu tolakkan dengan overhead budget, kita kena cari daripada, okay, ini kita kena tengok betul-betul. Ambil yang pertama adalah variable cost dia. Okay, overhead terdiri daripada variable dengan fix. So ambil variable dia $4, darabkan dengan standard allowed hour. Macam mana nak cari standard allowed hour? Ambil ni standard time allowed per unit 2 jam, darabkan dengan jumlah produce 2,200. So darabkan dua-dua. So you all akan dapat 4,400 hour. Ini baru variable. Campurkan dengan fix dia $15,000. $15,000. So daripada ni kita tekan kalkulator. Okay, 34,500. Tekan kalkulator. Kalau nak buat sikit-sikit pun tak apa, tak ada masalah. Tolakkan $4 yang darabkan dengan 4,400. Buat kurungan tambahkan 15,000. Kita akan dapat, okay, $9,900 favorable. Unfavorable. Okay, sebab actual kita lebih besar daripada budget kita. Okay, so unfavorable lah. So lepas tu fixed overhead rate kita cari dulu. Okay, volume overhead. Ini overhead volume variance. Terbalik. Overhead volume variance. Ini you all kena cari dulu. Awak semua kena cari dulu fixed overhead rate. Macam mana nak cari fixed overhead rate? Fixed overhead rate sama dengan, okay, mula-mula ambil dulu ni budgeted overhead 15,000 bahagikan dengan normal capacity. Normal capacity kita adalah 5,000. Normal capacity kita adalah 5,000. So kita akan dapat $3. So fixed overhead kita adalah $3. Darabkan dengan normal capacity rate kita adalah 5,000. Tolakkan dengan standard hour allowed kita adalah 4,400. So kita akan dapat berapa kita tengok? 3 darabkan 600, kita akan dapat 1,800 unfavorable lah. Okay, kita akan dapat 1,800 unfavorable sebab normal lebih besar daripada standard. Itu yang saya pun tak tahulah macam nak menerangkan, tetapi it be unfavorable because the plant operated at 4,400 standard hour, which is below the normal capacity of 5,000 hour. We under absorb our fixed cost. Kita absorb sepenuhnya kita punya fixed cost. Rasanya begitulah dia punya ni. Okay, so kita dapat jumlah ni lah. So macam mana nak tentukan sama ada betul ke tak kita punya ni? Pertama kita tambahkan kedua-dua, kita akan dapat 3,700. So betul tak? Kita cuba kira cuba jaya kita punya total overhead. Kita kira macam mana actual tolak budget.
Bukan tak sama dengan yang atas tau. Actual kita memang sama, actual kita sama. Tapi bajet kita lain. Bajet kita adalah awak cuba darabkan dua pula. Darabkan aduhai ya Allah ya Tuhanku. Okey, $4 dengan 4,400 tambahkan dengan $3 darabkan dengan 4,400. So kita akan dapat 34500 tolakkan 4,400 tambah 3,400. Kita akan dapat 3,700. Standard 3,700. Unfavorable. Actual more than budget. So itu sahaja untuk malam ni. Baik, jadi good luck untuk besok. I wish you a very very good luck. Semoga semuanya A. Okay, doakan saya juga. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas.